abadi, juga dikenali sebagai Dharma Vaidika, yang bermaksud Veda, adalah agama tertua di dunia dengan sejarah melebihi 4,000 tahun. Ia dipercaya bermula sekitar 1500 sebelum Masihi di wilayah lembah Sungai Indus yang kini terletak di Pakistan dan di barat laut India. Agama ini tidak diasaskan oleh mana-mana individu, dan agama ini berdasarkan dengan Veda, Upanishad dan Bhagavad Gita. Agama Hindu berkembang secara berperingkat, hasil gabungan budaya dan kepercayaan antara peradaban lembah Indus dan bangsa Arya. Istilah Hindu berasal dari nama Sungai Indus yang mengalir melalui utara India. Pada zaman dahulu, sungai ini dipanggil sebagai Sindhu, tetapi orang Parsi pra-Islam yang berhijrah ke India memanggil Sungai Hindu sebagai Hindustan dan memanggil penduduknya penganut Hindu. Penggunaan pertama istilah Hindu yang diketahui adalah dari abad ke-6 sebelum Masihi, digunakan oleh orang Parsi, di mana Hinduism dipercaya sebagai satu agama bermula daripada teks Cina pada abad ke-7 pada zaman Masihi. Hindu merupakan agama Palestin, di mana dia mempunyai berbagai dewa. Dewa utamanya adalah Brahma, iaitu pencipta, Vishnu pemelihara, dan Shiva pemusnah. Agama Hindu percaya kepada 4 konsep. Yang pertama adalah karma, hukum sebab dan akibat. Yang kedua adalah dharma, tanggungjawab sosial, dan moral berdasarkan status dalam masyarakat. Ketiga adalah samsara, kelahiran semula atau reinkarnasi. Dan keempat adalah moksha, pembebasan dari kekalan kelahiran semula. Dan juga terdapat 4 sistem sosial dalam agama Hindu yang kita sebut sebagai wanda, iaitu Brahmin, orang pendeta; Kshatriya, orang pahlawan; Vaishya, pedagang; dan Shudra, pekerja. Sistem ini kemudian berkembang menjadi sistem kasta dan masih wujud di setengah tempat, terutamanya masih lagi wujud di India lah, di banyak tempat, tapi di Malaysia dia sudah kurang. Agama Hindu ini bermula di India dan tersebar ke kawasan Asia lain seperti Nepal, Sri Lanka, Bali iaitu Indonesia, dan Malaysia melalui migrasi, perdagangan dan penjajahan. Hari ini Hindu merupakan agama utama di negara India dan Nepal dan diamalkan oleh berjuta-juta orang di seluruh dunia. Bukti pengaruh agama Hindu di Asia Tenggara dapat dilihat pada Candi Prambanan Indonesia, Angkor Wat Kemboja, dan juga Lembah Bujang di Kedah. Hinduism ialah agama yang ketiga terbesar di dunia dengan lebih kurang 900 juta penganut. Itu sahaja sejarah. Okey, kita kepada konsep ketuhanan, iaitu ada satu konsep yang besar. Hindu ni berpegang kepada Brahma. Bagi dia orang, Brahma tu Tuhan yang Maha Esa. Dia ada dua, iaitu Tuhan itu dikatakan Tuhan yang hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, iaitu Brahma. Lepas tu Brahma ni tidak terbatas dan tidak bisa digambarkan sepenuhnya oleh pemikiran manusia. Brahma juga dikatakan adalah segala yang ada di atas dan di bawah. Dunia ini adalah kesatuan Brahma, iaitu mengikut ganda Vishnu. Seterusnya, konsep ketuhanan dalam agama Hindu mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi, iaitu terdapat 3 aspek. Ini guna Brahma. Yang pertama menggambarkan Tuhan sebagai realiti tertinggi tanpa sifat. Sementara itu, yang kedua, Saguna Brahma adalah pemuja yang melalui bentuk-bentuk atau nama-nama yang dikenali. Yang ketiga, ini Saguna Brahma menggambarkan kedua
sifat-sifat, namun ia juga dapat hadir dalam bentuk-bentuk yang dipahami, mencerminkan kedalaman pemahaman Hindu dalam ketuhanan. Seterusnya kita ke ritual ataupun ibadat yang diamalkan oleh penganut agama Hindu. Yang pertama ialah puja, upacara sembahyang harian. Kedua, homa, upacara api. Ketiga, japa dan dhyana, zikir harian dan meditasi. Seterusnya, perayaan keagamaan dan juga peringatan hidup samskara. Upacara bagi puja iaitu upacara sembahyang harian. Ianya dilakukan di kuil ataupun di rumah. Dia untuk menyucikan diri. Upacara ini dilakukan dengan menggunakan lampu, pump atau fungsi pump. Seterusnya, menyediakan persembahan seperti bunga, buah, makanan, iaitu prasadam. Seterusnya, membaca mantra atau menentukan lagu pujian, memberikan erti, penyalaan lampu yang dipusingkan di hadapan berhala. Seterusnya, bagi upacara api, iaitu homa, ini dilakukan dengan melakukan pembakaran seperti menggunakan biji sumak, mentega, suci atau ghee dalam api suci sambil membaca mantra Veda. Seterusnya, bagi upacara japa dan dhyana, iaitu zikir dan meditasi, ianya japa dilakukan dengan mengulang-ulang nama Tuhan atau mantra suci seperti Om Namah Shivaya atau Hare Krishna menggunakan kualitas kristi. Sebenarnya dhyana meditasi digunakan untuk menenangkan minda dan menyatu dengan kesedaran rohani. Dan bagi perayaan keagamaan bagi agama Hindu merayakan Deepavali, iaitu perayaan cahaya menyambut kemenangan kebaikan. Seterusnya, Thaipusam didedikasikan kepada Dewa Murugan. Seterusnya, Navaratri Dussehra menghormati Dewa Durga dan pertempuran antara kebaikan dan juga kejahatan. Seterusnya, Krishna Janmashtami itu menyambut kelahiran Dewa Krishna. Dan yang terakhir ialah peringatan hidup samskara. Ianya mengandungi 16 samskara. Ini penting dari lahir hingga mati. Contohnya, nama kara iaitu penamaan bayi, upanayana iaitu upacara suci bagi kanak-kanak lelaki, terutamanya Brahmin. Itu vivaha iaitu perkahwinan dan juga anteshti iaitu upacara pembakaran mayat. Okay, seterusnya saya akan sambung. Sebelum itu nama saya Muhammad Arif Sulaiman. Jadi saya akan sambung kepada kitab suci. Dalam Hinduism, kitab-kitab mereka ni kita boleh bahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama Suruti dan yang kedua adalah Smriti. Jadi yang pertama Suruti ini maksudnya adalah kitab-kitab yang turun daripada wahyu, dan yang kedua Smriti ini adalah kitab yang ditulis daripada tokoh-tokoh suci sendirilah. Okey. Jadi kita tengok yang pertama dulu, Suruti ataupun juga dikenali sebagai Veda. Suruti ataupun Veda ini telah disusun oleh Krishna Dvaipayana ataupun Veda Vyasa, yang mana dia telah menyusun 4 kitab Veda, iaitu antaranya Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda dan Atharvaveda. Dan bagi setiap Veda-Veda ini, dalam satu Veda itu terbagi pula kepada 4 bahagian, iaitu Samhita, yang mana bahagian ini mengandungi ayat suci mantra, Brahmana mengandungi maksud kegunaan ayat-ayat suci mantra, dan kemudian Arayaka, meditasi simbolik mengenai ritual dalam Veda itu ataupun diamalkan oleh para petapa. Dan bahagian yang terakhir adalah Upanishad lah, iaitu bahagian falsafah dan metafisik. Dan seterusnya bagi bahagian kitab yang seterusnya adalah Smriti, disusun oleh tokoh-tokoh suci
untuk menguraikan dan mengembangkan ajaran sufi, yang mana sufi tadi adalah merupakan wahyu daripada Tuhan ataupun Rahman. Jadi ciri-ciri spiriti iaitu bersifat manusiawi. Ia dianggap sebagai karya yang dilihatkan oleh Tuhan, tetapi ia ditulis oleh manusia. Yang kedua, boleh berubah, kandungannya boleh berubah mengikut zaman dan keperluan masyarakat. Yang ketiga, digunakan sebagai panduan kehidupan sosial kita bola. Jadi antara kitab-kitab spiriti ini adalah Ramayana dan Mahabharata, iaitu mengandungi falsafah dan ajaran agama di samping sejarah purba. Kemudian ada juga Purana, iaitu memberikan ajaran Veda dalam gaya yang popular, menarik dan mudah dipahami oleh manusia biasa. Dan yang terakhir adalah Dharma Shastra, iaitu seperti manuskripsi yang membincangkan undang-undang, etika dan juga sosial. Okey, Assalamualaikum semua, berbagi perhatian. Okey, kat sini saya akan bentangkan masalah kenabian. Kat sini ada berapa kenabian? 3. Boleh sebutkan? Rishi dan Muni, Avanta, Sri. Okey, saya akan terangkan Rishi dan Muni. Okey, Rishi dan Muni ni mereka adalah guru rohani. Tahu tak guru rohani itu apa? Tahu, Tak tahu. Ha? Guru jiwa. Guru untuk melatih jiwa ataupun mendidik jiwa. Betul. Okey,
daripada hamba kepada Tuhannya melalui untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Ini adalah satu simbol. Contohnya kita berikan patung ataupun bahala. Dekat sini kita akan jadi simbol lah untuk kita cakap ataupun doa kat Tuhan. Ini adalah satu manifestasi, iaitu sesuatu yang tidak wujud, tapi kita wujudkan dengan menampakkan dia dengan satu pelambang, iaitu patung tu lah. Jadi itulah konsep daripada abstrak simbol patung tu. Itu kena makna. Seterusnya contoh simbol-simbol yang ada dalam agama Hinduism. Yang pertama, simbol suara, iaitu contoh perkataan OM. Kalau kita sebut macam mana? Om. Ataupun dalam itu kita ada meditasi kan. Apa sebut? Satu orang sebut Om kan. Om nama. Tapi tak sebut kan. Ataupun ada satu istilah ada Om tu ada maksudnya macam A-U-M, Aum. A-U-M tu ada maksud itu sendiri dalam agama dia. Itu kita percaya. Dan kedua, simbol tulisan. Biasanya dia contoh gambar yang kita cakap. Ini ada tulisan dia yang mana kecil. Itu saya tak faham boleh. Tapi saya cari memang ada rupanya. Yang ketiga, simbol gambar. Dan gambar ketuanya ataupun ada gambar swastika. Swastika tu macam dalamnya contohnya ada gambar ni macam mana ada yang keduan kita nampak ni. Itu ni ada maksud dia untuk warna. Itu kita sebut nanti lah. Kita ada simbol lain, simbol bangunan. Macam simbol kat dalam gambar ni tadi saya letak bangunan macam ini adalah kuil set batu kek dekat sikit contoh kan. Ianya berfungsi sebagai tempat pemujaan atau simbol kosmik dalam semesta. Dan kelima, simbol patung Pratima. Macam saya tak ada pada kita cakap. Saya jumpa yang nampak ni Pratima, iaitu patung Dewa Dewi, binatang seperti Garuda yang ada paruh belakang dan kepala belakang. So ada simbol maksud dia. Dan ada juga percayaan kepada naga dia berdua. Ini melambangkan manifestasi Tuhan. Seterusnya adalah simbol lain, iaitu 6 simbol gerakan. Macam contoh gerakan tari, sakral atau ritual untuk kita persembahkan kepada dewa. Contoh gambar ada kat sebelah tadi. Yang tujuh, simbol benda budaya. Macam budaya, barang-barang antik tradisional dahulu, macam penjor, keris, payung. Dan satu lagi saya tak cakap, iaitu senjata lah. Dan satu patung tukang. Itu ada simbol lah. Tapi itulah fungsinya untuk menampakkan tradisi dan perlindungan. Dan terakhir, simbol benda alam. Itu ini adalah gambar matahari. Silap. Iaitu matahari sama juga. Simbol alam iaitu berfungsi melambangkan elemen kehidupan dan kesucian. Itu warna terang, iaitu warna yang terang untuk matahari. Simbol warna yang saya sebut tadi, warna putih ataupun kuning. So, jadi itu adalah gambar kesucian lah daripada warna. Simbol upacara, contohnya seperti banting, danam dan porosan. Cara contohnya macam yang sebelum ni adalah cara babali dan pusam dan sebagainya lah. Dan asli terdapat simbol pakaian. Pakaian macam contoh kain poten dan sabuk. Ini diberikan kepada satu jurnal daripada Bali lah. Dan dia buat sama juga di Hinduism tu ada pakaian sini. Fungsi dia melambangkan kesedaran rohani dan perlindungan. Itu pakaian juga dilindungi.
undang-undang untuk amalan yang digalakkan adalah terdapat 10. Yang pertama, ahimsa. Maksudnya tidak menyakiti. Ahimsa maksudnya kita kena pergi dengan cara yang tidak kejam, dengan cara yang tidak memerlukan peperangan, dengan cara yang secara diam. Yang kedua adalah satya. Satya bermaksud bercakap benar, kena jujur. Yang ketiga adalah daya, kasih sayang. Kita kena tunjukkan belas kasih sayang kepada semua makhluk, tak kira sama ada manusia ke atau haiwan. Yang keempat adalah dana, memberi sedekah. So, kita sentiasa kena memberi kepada golongan yang memerlukan. Dan kelima merupakan bakti, keimanan dan penyembahan. Kena sembah Tuhan dengan ikhlas melalui puja, japa dan meditasi. Dan keenam adalah karma yoga. So, kerja tanpa mengharap balasan. Kalau kita tolong sesiapa ke atau kita lakukan sesuatu tugas tu, kita tak boleh mengharapkan balasan. Dan ketujuh adalah pembersihan diri. Dari segi fizikal tu, kena mandi bunga pun boleh. Dan dari segi rohani, pengampunan dan penyesalan. Kelapan adalah hormat kepada guru, orang tua dan leluhur. Guru tu guru yang kita ajar lah di sekolah ke. Lepas tu orang tua dan leluhur tu nenek moyang kita. Dan yang ke-10 tu patuhi dharma, tanggungjawab. Jadi dia ni sesuai dengan peranan dari segi keluarga sebagai seorang anak, suami, isteri dan lain-lain. Untuk yang don'ts, larangan umum, yang pertama adalah tidak mencuri dan menipu. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Dan kedua adalah tidak membunuh, terutama lembu, sebab haiwan ini dianggap suci dalam tradisi Hindu. Dan ketiga adalah tidak menyalahgunakan seksualiti. Kalau seks dia harus berlaku dalam perkahwinan, sebelumnya tidak dibenarkan. Dan keempat adalah tidak mabuk atau mengambil darah. Dia boleh lemahkan minda dan semua. Tapi masih ada juga yang ada amalan arak lah, sepatutnya tidak boleh. Dan kelima adalah tidak makan makanan haram. Daging lembu sering dilarang. Dan juga amalan vegetarian, di mana sepenuhnya makan makanan sayuran dianggap sangat baik, tapi bahagian je yang perlu. Untuk keenam pula, tidak menghina agama lain atau dewa-dewa. Jadi semua agama ni dianggap menunjuk kepada kebenaran. Dan untuk ketujuh, tidak melakukan kekejaman terhadap haiwan. Yang ni termasuk dalam prinsip ahimsa, di mana kita tidak menggunakan sebarang senjata atau kekejaman terhadap makhluk lain. Kelapan pula, tidak mengabaikan keluarga dan tanggungjawab. Dharma keluarga merupakan aspek yang penting. Seterusnya, tidak menyebar kebencian atau fitnah. Jadi kita dilarang menyakiti secara langsung, sama ada dia manusia ataupun makhluk lain. Dan yang terakhir adalah tidak tamak atau bermegah. Sentiasa mengamalkan sikap kesederhanaan dalam hidupan. Dia merupakan kunci spiritual. Cukup. Kita kena sentiasa kena cukup dengan semua perkara. Seterusnya, saya adik balik kepada aspek kosmologi. Okey, menurut tema bahasa yang masuk pada asal-usul, proses dan struktur dan struktur. Dan dari takrif agama pula, kosmologi agama merujuk kepada kesusasteraan mitologi, iaitu kisah mitos, keagamaan, esoterik, pegangan kepada
tradisi penciptaan dan eskatologi, iaitu keakhiran kepada dunia. Baiklah, kalau cakap pasal kosmologi ni banyak sangat, tapi saya ambil kebetulan saja, iaitu kepercayaan samsara, iaitu kitaran hidup, serta kepercayaan lokal, iaitu dunia atau tingkat kehidupan. Samsara merujuk kepada istilah Sanskrit yang merujuk kepada kitaran kelahiran, cycle of life, kematian dan kelahiran semula. Jiwa setiap makhluk tidak mati tetapi berpindah dari satu tubuh kepada tubuh yang lain, reinkarnasi jugalah. Dan kepada lokal pula, lokal bermaksud dunia atau tingkat kewujudan. Alam semesta dalam Hindu dibahagikan kepada tiga kumpulan utama, tiga kumpulan utama lah, iaitu swarga, buloka, patala atau neraka. Boleh nampak pada ni, gambar ni, boleh tengok visualisasi yang saya letak sini. Dia samsara ini ialah lingkaran kehidupan, maknanya orang tu mati, hidup balik, mati, hidup balik, mati, hidup balik. Di tengah bulatan ini adalah karma, yang perbuatan baik kan? Perbuatan baik ke? Okey, perbuatan baik. Dan di luar bulatan ini ialah moksha. Moksha ni, kalau seseorang tu dah capai moksha, dia tak akan hidup balik dan mati balik lah. Dia akan keluar daripada lingkaran ni. Boleh tengok dia? Okey, ni loka pula. Boleh tengok loka. Ada 14 tingkat. Yang ni boleh tengok, kita tinggal dalam kalangan kepercayaan Hindu, kita berada di Burloka, iaitu bumi tempat manusia biasa tinggal. Dan kat bawah pula ada, ni panggil dulu di bawah Patala. Ada Atala, Bitala, Sutala, Tala-Tala, Mahatala dan Rasatala. Patala paling bawah, dunia paling bawah, penuh penderitaan dan kegelapan. Dan yang paling atas pula ada Satyaloka, Tapaloka, Manaloka, Mahaloka, Swaloka, Bhuvaloka dan Buloka. Okey, agama Hindu dalam perspektif rakyat Malaysia. Agama Hindu di Malaysia yang terutama diaruti oleh masyarakat India Malaysia, terutama Tamil, dan dikaya dengan sejarah dan perkembangan yang unik sepanjang di Malaysia. Komuniti Hindu dalam konteks multikultural di Malaysia, Hinduism adalah agama minoriti di Malaysia, sekitar 6 hingga 7% rakyat Malaysia yang mengamalkannya. Mayoritas penganut Hindu adalah keturunan imigran Tamil dan dari zaman penjajahan British. Meskipun mereka yang mengerti Hindu ni, dia tetap diakui dan panggil apa? Dipanggil sebagai warisan nasional. Terutama dalam kalender Malaysia ada festival macam Thaipusam, Deepavali dan Pongal. Dan peranan dan pengaruh Hinduism dalam masyarakat, festival Deepavali dirayakan sebagai cuti umum dan perayaannya sering mendapat perhatian media sosial. Thaipusam di Kuil Batu Caves adalah salah satu acara keagamaan paling ikonik di Malaysia yang menarik ribuan penganut dan wisatawan. Kuil-kuil Hindu juga ada macam Kuil Sri Mahamariamman di Kuala Lumpur. Dia menjadi pusat keagamaan dan budaya bagi komunitas Hindu India sebagai integrasi dan harmoni dalam kehidupan sosial. Penganut Hindu juga mengamalkan tradisi open house saat Deepavali, di mana semua kaum diundang untuk berkunjung bagi mencerminkan semangat toleransi. Seterusnya kita akan masuk pada festival dan perayaan. Okey, sebenarnya untuk perayaan bagi agama Hindu ni sebenarnya banyak, tapi saya akan fokuskan 3 sahaja sebab ketiga-tiga perayaan ni adalah perayaan yang disambut di Malaysia. Ini Deepavali, Thaipusam dan Pongal.
motif utama perayaan Taipusan ni adalah seperti yang kita tahu dibangkit Soekarno. Dan apakah amalan bagi agama Hindu juga? Yang pertama mereka akan beradat membawa kabadi. Tahu tak kabadi itu apa? Kabadi itu tanda nazar. Itu tanda nazar ataupun pengorbanan lah. Yang kita tahu kabadi ni banyak bentuk. Ada yang macam bawa logam kan, yang dihias cantik-cantik. Lepas tu ada juga kabadi ringan macam bawa pot susu tu, pot susu. Dan yang ketiga, kabadi ni juga tusukan pada badan kan. Itu adalah kabadi berbentuk nazar, pengorbanan dan nazar. Okay. Kemudian adalah Pongal. Pongal disambut pada bulan Cair, iaitu bulan Januari. Dan tujuannya bersyukur kepada Dewa Matahari atas hasil tuaian dan berlangsung selama 4 hari. Dan apa juga amalan mereka bagi agama Hindu, iaitu masak nasi manis